Bismillahirrahmanirrahim. Saya Mansur bin Daud. Jadi sebelum saya mengikuti kursus Haraki yang diasaskan oleh Tuan Haji Zakaria Nasruddin ni, saya dapati saya belajar Iqra, ya. Jadi penerimaan saya dalam Al-Quran itu begitu jauh, yang mana saya terus belajar, tapi dengan mengikuti program yang diasaskan oleh Kaedah Haraki ini, saya dapat mengenal huruf-huruf hijaiyah ni dengan mudah, dan dalam masa sama saya dapat mengamalkannya, iaitu dapat membaca terus kepada Al-Quran dengan mudah, ya. Jadi alhamdulillah pada hari ini 29/6 sambutan untuk program Khatam Al-Quran telah berjaya diadakan selepas pembelajaran saya, iaitu intake pada bulan Julai 2024, yang mana tak sampai 2 tahun saya telah dapat membaca Al-Quran ini dengan baik. Masih dalam belajar, tapi dapat membaca dengan sendiri, dengan yakin, dan juga mudah. Kalau nak tanya kepada anak kepada isteri ataupun rakan-rakan, rasa malu tu kurang, ya. Jadi sekali lagi jutaan terima kasih saya ucapkan kepada pengasas Kaedah Haraki ini, Tuan Haji Zakaria Nasruddin, dan juga program saya pada hari setiap minggu dari Isnin yang dirolakan oleh Ustazah Sasya. Saya mengucapkan jutaan terima kasih, dan dengan penuh kegembiraan di hati saya, dengan usaha Ustazah dan juga rakan-rakan, cita-cita saya untuk dapat membaca Al-Quran ini alhamdulillah dapat saya jayakan. InsyaAllah saya terus berusaha untuk menjadi yang lebih baik lagi. Terima kasih.